Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah Syamina binti Amrin Nizat. Nombor metrik saya S80687. Hari ini saya akan menerangkan tentang satu spesies iaitu Phaneropenaeus indicus atau Indian White Shrimp. Seterusnya saya akan menerangkan kepada anda semua iaitu taksonomi udang ini. Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas pula Malacostraca, order dari kumpulan Decapoda, family adalah Penaedae, jenis pula Phaneropenaeus dan spesies iaitu Phaneropenaeus indicus. Dari segi biologi pula, udang ini boleh mencapai panjang yang maksimum iaitu kira-kira 22 cm. Untuk peminjahan pula, udang dewasa memijah atau bertelur di laut terbuka. Untuk kitaran hidup pula, larva membesar di laut, kemudian pula pos larva berhijrah ke muara sungai atau kawasan air payau untuk membesar sebagai juvenile sebelum kembali ke laut untuk menjadi udang dewasa. Dari segi pemakanan pula, udang ini adalah omnivore dan detritivore, iaitu makan serpihan organik dan organisma lain. Untuk habitat udang ini, dewasa dia menghuni persekitaran marin atau laut terbuka di dasar pasir atau berlumpur. Biasanya mereka dijumpai pada kedalaman kurang daripada 30 meter, tapi ia boleh ditemui juga pada 90 meter. Untuk juvenile dan sub dewasa, peringkat kehidupan udang ini berlaku di kawasan muara, lagoon dan kawasan air payau. Mereka lebih tertarik atau suka di kawasan yang cetek, keruh dengan dasar yang berlumpur atau berpasir, seperti hutan bakau, dataran lumpur pasang surut yang menyediakan perlindungan dan makanan. Untuk kepentingan dalam perikanan pula, udang ini mempunyai nilai komersial yang tinggi. Udang yang dominan dalam tangkapan perikanan laut di kawasan tropika dan subtropika. Dari segi aquaculture pula, spesies ini merupakan spesies aquaculture yang popular di Asia dan Timur Tengah kerana kadar pertumbuhan ini yang sangat baik. Dari segi ekonomi tempatan pula, udang ini menyediakan sumber pendapatan dan pekerjaan yang penting pada nelayan dan petani-petani kecil. Sekian, terima kasih.